within 2 hours lah boleh kata. Sangat-sangat cepat hilang kesan dia. Seram tak bila doktor kata mata awak ni kena cuci, kena cuci hidup-hidup. Maksudnya akan buka tarik macam tu dan kena cuci lah dalam ni. Itulah berlaku kat saya. Bila satu pagi ni saya sebenarnya nak obsession. Tiba-tiba mata rasa tak selesa dan macam gini tau. Dia macam keluar mata banyak sangat dan tak boleh nak tutup. Bila tengok rupanya mata putih tu macam gambar ni. Mata putih tu dia dah terbonjol. Lepas tu sorry to say dia macam keluar kahak tau tapi kat mata. So ada kebengkakan kat mata. So bila refer namanya conjunctiva chemosis, mata putih tu yang membengkak biasa berlaku bila tidak ada alergi terhadap something kan. Dan apa yang berlaku saya terus pergi ke hospital dan yang boleh attend that case adalah doktor pakar sahaja. Tapi sebab kita emergency macam tu, dia tak boleh lah nak terus rawat. Jadi dia suruh datang pagi sesi petang. Saya datang pukul 11, so dia suruh datang pukul 2. Pasal dalam menunggu saya fikir nak try lah. Saya ambil satu secet serutus dengan satu secet Evision. Alhamdulillah memang tak sangka sangat boleh tengok gambar yang lepas yang keempat ni. Yang tadi kan rasanya nampak macam membonjol sampai berkahak mata tu dah hilang. Within 2 hours lah boleh kata. Sangat-sangat cepat hilang kesan dia. So saya memang percaya functional food daripada produk ini dia ada bahan yang targeted